Hazim. Hazim, dia sekolah dekat ni. Oh. Ni sekolah Hazim. Atuk tengah jemput Hazim di sekolah Hazim. Mana Hazim? Cucu. Berapa umur cucu? Oh ni, oh sehat badan lah. Umur berapa ni? 6. Hazim ambil beg. Hazim. Adam Hazim. Ini ketua kelas. Ya. Yeah. Bagus. Nama siapa? Oh, baik ya. Oh, jaga Hazim. Dia muntah tadi ni. Oh, ialah dia selalu dia melompat-lompat tu kalau. Dia makan ke apa kau lah muntah dia. Okey, Hazim ambil kasut. Mana Hazim punya kasut? Ha? Betul ke? Tengok jangan orang punya. Tengok. Betul. Pakai sendiri. Hazim sidang. Pakai sendiri. Tak mau belajar. Okey, sama. Baik Haji. Okey. Ini lagi ya. Pakai sendiri kasut. Okey, bye-bye cikgu. Bye. Okey. Dah. Hazim dah balik school ya. Ui, hebat. Hebat Hazim nari. Hazim dah balik school. Sendirian saja. Jangan lari-lari Hazim, nanti jatuh. Hazim dah balik school. Sekarang Hazim dah hebat. Sini, jalan sini, tengah. Sini, tak boleh ke sana. Sana kereta, sini. Hazim. Sini Hazim. Ya. Ya, bagus. Tak mau jalan sana, jalan sini. Untuk keselamatan sini. Okey Hazim. Iya. Hazim, itu ada acara. Acara diskusi pelajar-pelajar. Hazim balik sekolah. Hazim ikut line Ikut line ini, ikut line selamat. Okey, jangan lari. Jangan lari Hazim, pelan-pelan. Sini, ikut jalan tepi. Ini line tepi. Tak boleh. Hazim. Sini Hazim. Sini. Sini jalan. Tak boleh. Untuk keselamatan katanya. Aduh. Ya, terus sini. Sini jalan. Ya. Sini. Tak boleh, itu jalan kereta banyak. Kita Hazim pejalan kaki ikut sini Okey? Okey, pejalan kaki ikut sini. Ikut kawan tu. Dia ada kawan dengan pak cik tu. Dia bembek pak cik tu. Okey.